Ya, kali ini kesempatan. Ketua tim daripada Kasih. Ini dia tim daripada Kerajinan kembali lagi menuju penjaga gawang wartawan Kodim 011 Direm. Kemarin sore mereka mengalahkan tim daripada kita lihat sudah saksikan tadi di mana sebuah upaya dilakukan pengawalan. Tadi kita lihat sebuah tendangan baru saja dilakukan atas tim Polres Birat FC akankah keputusan daripada Polres Birat FC mampukah menjadi tim yang kedua untuk lolos ke putaran. Masih di area kotak penalti lawan. Oh, sangat disayangkan. Oh, kali ini kita lihat. Kita lihat